Masalah ibu bapa sudah cerai, pok ngamuk tok laki dengan bini tu cerah. Boleh seorang anak kecil, adakah pihak bapa wajib memelihara anak itu beberapa tahun, dan pihak ibu wajib memelihara anak itu beberapa tahun? Bab belah budak tu, kalau berlaku cerai di antara pok dengan mak tu, lepas tu dapat anak kecil, sama ada cerai ke masa dia duk mengandung, duk bunting, atau cerai ke masa anak kecil-kecil itu, lepas tu maka budak tu dia kena duk dengan dia. Sara ruit tu wajib tapak dan kejap dah sara mik ruit tu sara ruit tu kepada budak tu. Tiba bela tu mik bela buat wipek gapo tu mandi gapo tu. Dia wajib bela hak masa tu. Bela hak masa kecil-kecil tu. Tiba belanja tu dan kejap dah dia wajib tak tu lelaki dah belanja bela tu. Maka hukumnya gini. Wanak yang kecil-kecil merah-merah tu dah dia cerah berlaku ke wanak pak dia cerah atau belum ada wanak dia cerah. Bila pak wanak pak tu dalam masa ujian tahang tu dia kena duduk dengan mak. Mak bagi budak tu kena mak perah. Dia budak kena duduk dengan mak dia pun dia hari atas dak anak nak perah. Dia mak ni dengan sendiri walaupun dia tak esa wanak pun. Bapak dia wanak pak tu dia khoduk siksa diri lah. Dia bila dia belum ada tu. Dia kena ni dia cerita bila pak dia wanak pak tu dia ada tok kan. Tok dah ajar mak hak baru tu. Memai panggil. Tok dah ajar. Lepas tu ini hari bahasa tak ada tok Tok mati bira tu. Lepas tu dia dengan tok lelaki dia tu wanak. Ini kalau cerahnya dah cerah ke masa anak kecil ni. Kita tak apalah, kita tak berlaku cerah. Lepas tu dalam masa ujian tahang tu mak kena bela tu. Ambil yang masa wanak siapa ke 7 tahun. Tahap murid dengan 7 tahun tu hingga mai. Lepas tu misalnya kalau mak tak ada, maka mak bagi mak. Mak tak ada, mak bagi mak. Mak tak ada hasil daripada kita tahu boyo wanak pak tu tak sepero. Kena pergi ke datuk mak bagi mak. Atau boyo wanak pak mati. Atau dia gila. Maka belogi kepada tok. Tok mak bagi mak. Belau jerhang. Mak dikatukkan belau jerhang. Bawa cukup jerhang tu. Lepas tu pak dia mari sama lah. Dia mari wirid sama lah. Dia cerah tu. Pak mari wirid sama. Bawa cukup jerhang tu. Pak dia mari sama. Zairah nak ya tu. Lepas tu bining tu yang murih lah. Pak mari Zairah nak ya. Kalau percerah dah cerah suku. Kau balah ke masa belum dah cerah tu. Tak apalah balak. Lepas tu bawa pak wanak dah tu. Lepas tu pak ya tu nak mari Zairah nak ya. Tu kena wih lah. Ada setengah-setengah dia tak siwi. Pak lagi nak. Pak lagi nak siwi. Tak siwi pak kelih nak beri kapak. Yang ialah pak lagu tu tak leh dia. Pak je kelih dia. Lepas tu pak je duduk belah dia sara tu. Sara. Lasa tu. Bawa cukup je hang tu. Pilih kepada budak tu. Nak duduk dengan pak kan nak duduk dengan mak. Kalau budak tu pilih nak duduk dengan pak. Pak wahai pada dia ambil belah dia orang. Bawa mai dia tahayam mayit dah tu. Nak duduk dengan pak. Duduk dengan pak. Budak tu nak duduk dengan mak. Duduk dengan mak. Budak tu nak duduk dua. Pak pun nak mak ngodak. Tu kena wei undi. Kena wei undi. Boleh piar dia matu belah. Nak dua kali tak boleh lah. Muka dia cerah dah. Tenang dia cerah dah tu. Nak dua kali tak boleh. Itu cara ya lah. Dengan mak tu hingga mayit. Hingga budak tu boleh makan nasi diri. Pandang makan nasi diri. Pandang pasal berak diri. Hingga tu.